Baiklah Puan, sebagai permulaan, bolehkah Puan ceritakan sedikit latar belakang tadika ini? Boleh. Okey. Saya Zalian Tasha sebagai pengurus Kids Fleet Campus Taman Bestari yang baru je buka dari 1/1/2025 ni lah. Apakah jenis latihan yang diberikan kepada guru-guru tersebut? Tentang macam pembelajaran, kami akan panggil macam guru-guru prasekolah ke untuk selaraskan dengan Kementerian Pendidikan lah, reading student untuk macam mana nak handle student dalam kelas, macam mana kalau macam dari segi keselamatan dan kesihatan, kita panggil pihak JKM dan KKM dan pihak bomber kan. Dia akan jalan guru-guru saya ni macam mana kita nak handle bila student tu ada apa-apa kemalangan ke, macam tu lah. Kalau HQ Kids Fit ada buat training, kita akan hantarlah teacher kita pergi seminar Kids Fit. Dalam setiap tahun tu memang kita akan ada lah buat training tu. Kadang-kadang 2 bulan sekali tu memang ada training untuk guru. Biasanya berapa lama latihan tu dijalankan? 3 hari dekat Kids Fit HQ. Biasa teacher dia akan hantar, manager kita akan hantar dalam 2-3 orang satu branch. Biasanya topik atau kemahiran apa yang ditekankan? Pasal bacaan, tapi kalau untuk play school dia lebih ke penjagaan. Apa perubahan yang Cik rasa lepas Cik pergi latihan tu? Saya dapat yang macam nak handle student macam ni, nak handle student voice macam ni. Kini kita akan tahu tingkat perkembangan student tak sama. Apakah manfaat yang Cik boleh daripada latihan diberikan kepada guru dan murid? Macam ada guna teknik yang kita ajar, yang kita bagi masa kursus tu apa semua, setakat ada improvement lah. Apa cabaran utama dalam melaksanakan latihan tu? Kita suka buat aktiviti setiap hari Sabtu. Sekelintir tadi tak suka, kita kacau hari cuti.